Projek Battersea Power Station BPS di London menunjukkan perkembangan memberangsangkan hasil transformasi besar-besaran daripada tapak brownfield kepada kawasan pembangunan bercampur yang kini meriah dengan apartmen, pusat beli belah dan pejabat. Namun, sumbangan keuntungan daripada projek tersebut dijangka masih memerlukan masa dengan cabaran pasaran hartanah United Kingdom UK yang masih belum reda, kata firma penyelidikan Maybank Investment Bank, Maybank IB. Menurut firma itu, tumpuan semasa kini terarah kepada fasa 3C, iaitu pembangunan kediaman khusus untuk warga emas, manakala fasa-fasa seterusnya hanya akan dilaksanakan bergantung kepada permintaan pasaran. Walaupun projek BPS telah menunjukkan kemajuan fizikal yang ketara dan jumlah pengunjung ke pusat beli belah The Power Station TPS semakin meningkat, sumbangan kewangan kepada konsortium pembangunan kekal terhad dalam jangka masa terdekat, katanya dalam satu nota penyelidikan hari ini, 17 September 2025. Lonjakan pelawat ke TPS, sewa baharu dijangka lebih tinggi. Pembangunan pejabat bertaraf Green Premium turut mendapat sambutan dengan salah satu penyewa utama bakal memperbaharui sewaan pada 2026 selepas tamat tempoh sewaan percuma pada September 2025. Firma itu berkata, peningkatan kadar sewaan dijangka menyumbang kepada penilaian semula harga TPS di bawah mekanisme pelarasan harga yang akan dikaji semula menjelang 2027. Di bawah pimpinan baharu CEO SPSB, pendekatan lebih menyeluruh atau kitchen sink mungkin diambil bagi menilai semula strategi projek.